Ni kalau dah rupa ini dah lower arm ball joint korang ni ha, dah bergerak-gerak macam ni. Nah, ya kereta korang tau. Lower arm ni kedudukan dia dekat sini ni. Ni bawah kereta korang ni yang mengikat tayar korang ni. Ball joint ni sepatutnya dia tak boleh bergerak tau. Dia tak boleh berpusing-pusing macam ni sebenarnya. Bila ball joint korang dah jadi macam ni, dah bergerak-gerak, dah ada free play macam ni, maksudnya memang dah sampai masa korang kena tukar korang punya lower arm ni. Kalau korang pakai juga, lama-lama dia punya free play ni bukan setakat boleh pusing-pusing macam ni tau. Lama-lama dia akan boleh tertekan ke dalam, keluar, ke dalam, keluar. Bila dah jadi macam tu, pakai juga, lama-lama bunyi geduk makin kuat. Silap hari bulan korang bawa kereta, joint ni tercabut, terkepak korang punya tayar. Bahaya tak bahaya? So, tukarlah. Sebab kata Abang Nazim, tengok dia tengah buat sekarang, barang pun baru sampai. So, kita nak tukar lower arm baru. Lower arm ni main peranan untuk keselamatan korang juga. Jadilah macam owner kereta ni, owner yang bijak. Dia terus jumpa Abang Nazim ni, terus minta tukar lower arm kat kita orang. Jangan tunggu lama-lama. Kalau tak nak tayar korang terkepak tengah jalan, pisang korang nanti.